Perlu langat. Terima kasih Speaker. Soalan daripada Yang Berhormat Bagan Serai ni memang soalan yang sangat cantik lah. Cuma Menteri, saya nak tanya begini Menteri. Yalah, kalau kita tengok isu-isu di luar ni dulu, dalam kempen pilihan rayanya, kita dengar macam-macam. Contohnya kalau anda kata Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, nanti tak boleh semayang lah, budak-budak tak boleh pakai tudung lah, kena pakai skirt lah, Islam terancam lah, Melayu terancam lah, raja-raja terancam lah. Jadi saya nak tanya, dengan Kementerian Pendidikan ni, sebab soalan ni bagus, sebab kita nak melahirkan pelajar yang kritis, Puan Dipertua, pelajar yang mampu berfikir. Berita palsu tu, berita palsu Yang Berhormat, berita palsu. Apakah Peraturan yang Dewan, terasa kenapa? Peraturan Dewan 366. Okey, baik. Soalan saya nak tanya kepada Kementerian Pendidikan, kepada Kementerian Ini Agama betul-betul ini, mental lah. apakah mekanisme yang digunakan? 366. Apakah mekanisme yang Puan digunakan Ketua, untuk membendung 366. fahaman-fahaman, Saya tak macam sentimen-sentimen jahat yang menular, sangkaan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab Ini yang dia untuk sebut itu adalah mendapatkan berita palsu, sokongan, minta tarik untuk balik. mendapatkan Tak undi, pernah ada. dan juga untuk Dalam- menakutkan rakyat dalam negara 36, kita 12. Malaysia yang kita Boleh dihukum cintai dalam ini. bulan Saya tak tu. tuduh siapa-siapa pun. Tengok. Saya tak tuduh siapa-siapa pun. Menang Malu duduk kat lah budak menang. sekolah yang bercakap sampai tak ada. Tak ada. Ni 36-12 nantilah. Peraturan Dewan. Perlu langat. Perlu langat. Dah, saya ada depan ni. Ya ni 366. Okey, saya duduk lah. Tak payah Buku angkat. saya duduk. Tak payah angkat, saya ingat lautak kan macam kamu. Yang Berhormat. Apa mental ni? Okey, baik. Puan Yang Dipertua. Speaker, tarik Yalah, balik. Dia ni, sebut selesai mental. isu babi di Selangor dulu. Sebelum nak cakap bab lain. Isu babi apa? Itu berita palsu. Kan, itu berita palsu. Saya tak sebut soal babi pun. Anwar Ibrahim jadi itu minta dia tarik balik. Itu tak betul. Apa Tak tak ada betul pula? Siapa cakap Video pun. ada. Dia bawa dalam dewan ni benda yang fakta. Bukan boleh buat assuming. Andaian tu jahat Itu tu. fakta. Itu kenyataan jahat. Tak ada Itu tarik balik. fakta. Parti kamu lah. Tak pernah. Itu parti kamu lah sebut benda tu apalah, selesai dalam lah isu kempen babi politik. tu. Jilat Kalau lah tidak pokok. takkan Pusurujaya Okey, pas. selesai. Ahli-ahli Yang Berhormat. Saya minta menteri tolong jawab lah isu tu. Sentimen perkauman, sentimen agama, sentimen mental. bangsa. Tak ada Ahli-ahli Yang Berhormat. Kalau tak dapat tanya soalan baik-baik, tak perlu tanya. Tak soalan okey apa Speaker? saja yang ni. Saja. Cukuplah, cukup. Ahli-ahli Yang Berhormat. Sila duduk. Hulu langat. Pendang. Saya minta 36-12 dia tarik balik perkataan. Tak ada lagi. Tarik balik. Tarik balik. Ahli-ahli Yang Berhormat. Cukuplah, tak malukah? Bok kemudian kata nak bincang. Tarik balik lah ulangan. Saya rasa tak perlulah Menteri jawab. Tak perlu. Kalau pendang tak puas hati boleh buat usul selepas ini. Okey. Saya jemput Puan, Datuk saya ada soalan Seri yang baik. Utama Engineer Timbalan Hasbi bin Speaker. Muhammad Sigban Puan Rangga. Yang Dipertua, tampil ada soalan yang cukup baik. Yang Dipertua. Yang Dipertua. Cukup. Yang Dipertua, saya ingin merujuk kepada peraturan Dewan 36. Saya peraturan Dewan yang kes ini close case. Pasal saya punya peraturan Dewan pun Puan tak buat ruling. Ini pula dia nak buat kes yang sama untuk buat peraturan Dewan. Ini nak ganggu ya, kacau ya dia ni. Saya tak tahu lawyer main daripada universiti mana itu tak betul. Simban Renggam. Jelutong nak buat usul atau peraturan mesyuarat selepas Q&A.